Assalamualaikum. Welcome back guys. Ni adalah hari kelima kita orang dekat Mekah. So pagi ni kita ada ziarah Hudaibiyah, tempat di mana perjanjian di antara muslimin dan kaum kafir Quraisy semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin hendak mengerjakan umrah pada 6 Hijrah. Perjalanan ke Hudaibiyah mengambil masa biasanya kira-kira 30 minit ke 45 minit dari Masjidil Haram. Jadi kita dah sampai Hudaibiyah. Alhamdulillah kita dah sampai ke Hudaibiyah. Sekarang Ustaz tengah terangkan apa yang berlaku kat sini. So secara ringkasnya adalah Hudaibiyah ni Nabi SAW nak masuk untuk menunaikan umrah pada tanggal 6 Hijrah. Di sinilah mulanya macam mana saya menjadi pembantu mutawif secara tak sengaja. Asalnya diminta untuk terangkan sikit tentang sirah, tapi kesudahannya saya diberi peluang untuk menceritakan tentang sirah di setiap tempat yang di dalamnya ada sirah Nabawiyah. Hudaibiyah ni adalah satu tempat di mana Nabi SAW disekat untuk melakukan umrah pada tanggal 6 Hijrah. Nabi membawa bersama 1,400 orang sahabat ingin masuk ke kota Mekah. Nabi datang daripada arah sana. Mekah di sebelah sana, untuk masuk ke kota Mekah untuk melakukan umrah, namun dihalang. Dan di antara perjanjian tersebut berlaku di antara Rasulullah SAW dan Suhail ibn Amir. Maka ketika itu Nabi SAW menyuruh Sayyidina Ali ibn Abi Talib untuk menulis perjanjian tersebut dengan kalam atasnya tu cok mohon kan, kita kan ada heading itu Bismillahirrahmanirrahim, Muhammadur Rasulullah. Aku tidak kenal siapa itu Muhammad bersurah Allah. Mereka tidak mengakui lah. Namun Rasulullah SAW menyuruh Sayyidina Ali untuk kembali menulis Allahumma Bismillah, kerana kaum kafir Quraisy mengakui Allah itu ada, Allah itu wujud. Cumanya mereka menyekutukan Allah dengan berhala-berhala yang berada di Mekah ketika itu. Maka perjanjian tersebut ada 5 poin seperti yang ditunjukkan ni. Namun perjanjian tersebut adalah perjanjian loss win sebenarnya. Maksudnya nampak seperti kalah, tetapi sebenarnya Islam menang. Di asbab perjanjian tersebutlah Islam dapat disebarkan secara meluas tanpa peperangan. Ada banyak barang-barang boleh beli. Kalau nak melontar boleh melontar kat sini ya. Unta. Ini unta berapa? Unta ini 20 ya bos. 20 ini? Kecil? Sama. 20 kecil, 20 besar pun 20. Kecil 15 rial boleh. 15. Mana? Yang ini 15. Sikit 15 rial. Mana 15? Nah, ini 15 rial. Oh, ni 15. Ini sama kan? Tak sama. Sama. Ini ada 20 rial, 20 rial. Ini ada 15 rial. 28 ada? Ke besar? Ayo Ustaz, ayo. 30? Mari sini murah. 30 kiri yang Ini sekarang bayar tahun tu. panjang. 28 lah. Sini boleh dua. 20 rial. Ha? Kita melontar lah hari ni. Jamrah. Ambil. Perfect size. Oh, 28. 28. Okay. Ini perfect size. Okay. Oh, okay kot. 28. Tak satu je. Satu. Satu saja.
Ni lah orang kata. Tu tengok situ. Tu. Tu. Inilah bila dia kata, saya bagi bapak suruh bapak bertaubat dengan Tuhan banyak-banyak. Jumpa. Nak jumpa ke? Tak nak. Tak apa, akhi. Thank you. Sayang. Kita mencari orang lain. Sudah bangun ini haji. Alhamdulillah. Dah selesai melontar. Dapat inilah buahnya. Seekor unta, seekor kambing. Kita beli baju untuk Yushad sikit. Buat pakai-pakai. Wah, nampak tu, suka dia. Unta. Ya, lagi kita boleh bagi dia makan. So, nanti kita beli ternak, Yushad boleh jadi tokek unta. So petang tu kita orang tak ada apa-apa aktiviti. Jadi kita orang decide untuk buat ziarah di sekeliling Masjidil Haram. Ni Nabi Gate. Maknanya Nabi selalu masuk ikut pintu ni. Setiap kali Nabi daripada rumah Nabi akan masuk ikut pintu ni. So gate 14. So gate 16, dekat gate ni adalah makam Raja Al-Arqam Ibn Abi Al-Arqam. Al-Arqam Ibn Abi Al-Arqam. Jadi dekat sinilah segala penyebaran Islam bermula. Dekat sinilah juga tempat Rasulullah SAW menyebarkan dakwah secara sembunyi. Dekat sini jugalah tempat Sayyidina Umar masuk Islam. Pintu 16. Itulah tempat Sayyidina Ali selalu keluar masuk ke dalam Kaabah. Bird. Jom kita ke depan sikit lagi. Acok kan. Okey, dekat belakang ni adalah rumah di mana Siti Aminah melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 670 Masihi. Jadi pada malam kelahiran Rasulullah, malam Isnin, lampu dalam rumah tu tiba-tiba terpadam. Suhaibah, ibu susuan Nabi yang pertama, Suhaibatul Islamiyah, masuk dalam rumah tu. Apabila lahir je Nabi, rumah tu yang gelap tadi bercahaya, seolah-olah dipasang spotlight, dan cahaya-cahaya tu menembusi setiap ruang daripada timur ke barat. Jadi malam tu juga dikhabarkan cahaya kalau kita pancar dia akan berhenti kan, dia akan berhenti dekat satu tempat yang ada obstacle. Jadi cahaya itu terhenti di dinding-dinding istana Raja Kaisar pada masa tu. Jadi api majusi yang dihidupkan 1000 tahun pada ketika itu terpadam dengan sendiri. Terus Suhaibatul Islamiyah berlari pergi ke sana, rumah Abu Lahab. Beritahu seorang bayi kecil, Siti Aminah dah lahirkan anak, anak buah kamu dah lahir, kata dia. Jadi punya gembira Abu Lahab, sampaikan dia memerdekakan Suhaibatul Islamiyah, yang juga sebelum ni adalah hamba kepada dia lah. Lepas tu dapat tu gembira hati sekalian yang ada. Datuk Nabi Abdul Muttalib ni, kawasan ni semua kawasan perkampungan Abdul Muttalib ni. Kalau tengok ni semua kawasan Sayyidina kawasan perkampungan Abu Muttalib. Bukan Abdul Muttalib. Ni semua ni kawasan ni. Jadi Abdul Muttalib ambil Rasulullah masuk ke pintu Syaibah Gate, terus bawa ke Kaabah. Rasulullah dongak, terus hujan turun. Lantas ditanya,
apa nama nak bagi dekat anak ni? Datuk Nabi kata, sungguhnya aku menamakan anak ni dengan nama Muhammad. Lepas tu orang tanya, kenapa nama Muhammad, macam mana boleh dapat nama Muhammad? Sebelum Nabi lahir, Siti Aminah dengan datuk dia Abdul Muttalib bermimpi. Para Nabi bagi tahu, bermimpi setiap para Nabi. Setiap para Nabi tu datang ke dalam mimpi Abdul Muttalib dan Siti Aminah dan memberitahu untuk memberikan nama anak ini sebagai Ahmad ataupun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, dekat belakang ni, kalau tengok belakang ni adalah Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais ni satu-satunya jabal yang masa zaman Nabi Nuh dulu, bukit gunung ganang semua kan banjirkan hancur. Yang ini je tak hancur, malaikat menjaga. Dan Jabal Abi Qubais ni dalam riwayat mengatakan bahawa waktu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggil umat untuk datang, maka ketika itu Nabi Ibrahim AS naik ke atas Jabal Abi Qubais dan memanggil lah. Cara memanggil tu hanya Allah yang tahu. So Jabal Abi Qubais ni adalah jabal yang paling bersejarah, dikatakan juga jabal yang akan berada di syurga. Wallahu a'lamu bissawab. Jabal Abi Qubais. Okey. Jadi Jabal Abi Qubais ni sebenarnya satu jabal yang penting juga di dalam Islam untuk kita mengenali sirah kenabian. Waktu tu Nabi Ibrahim AS meninggalkan anak dan isterinya kan, Siti Hajar dan juga Ismail di berdekatan Kaabah. Kemudian Allah kata pergi letak balik. Allah kata pergi letak dan balik. Jadi Nabi Ibrahim letak dan kembali ke Palestin. Letak terus balik. Kemudian Siti Hajar pun lari. Abang bahasa kita lah kan. Abang, kenapa tinggalkan kita orang dekat sini? Kering kongkang ni, tak ada apa ni. Terus pintarnya seorang isteri kepada Nabi Khalilullah pula tu kata, Nabi Ibrahim tak menjawab tau. Nabi Ibrahim tak menjawab, tak menoleh pun. Sebab Allah kata hantar balik. So Nabi Ibrahim hantar terus balik, tak kata apa. Berkejarlah Siti Hajar sambil berkata, tiba-tiba Siti Hajar terlintas di hatinya, di benak fikirannya, adakah ini wahyu dari Allah? Nabi Ibrahim terhenti. Nabi Ibrahim hanya mengangguk ya. Jikalau begitu, kami menyerahkan Allah dan Rasul untuk menjaga kami. Dua orang je kat sini, dua beranak je. Suami dah balik. Suami dah balik. Kita berdua. Wallahu a'lam. Itulah perjuangan hebat Nabi Ibrahim dan juga perjuangan hebat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat ibrah lah daripada apa yang kita dapat hari ini. Sini adalah tapak asal rumah Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah bintu Khuwailid. Dekat sini, rumah ni adalah satu-satunya rumah yang Allah Subhanahu wa taala redha. Bukan rumah aja saja, tetapi juga Allah Taala redha dengan orang keseluruhan dalam rumah. Rumah inilah sepatutnya dijadikan contoh. Rumah ini jugalah yang sepatutnya dijadikan kiblat untuk kita berkeluarga. Sebab dalam rumah ni wahyu banyak turun. Al-Fatihah dekat sini, Al-Muzammil dekat sini. Semua surah-surah Makkiyah banyak turun dekat sini. Yang bestnya dekat sini, rumah Nabi ni menjadi saksi cinta agung Nabi SAW dengan Siti Khadijah. Macam mana satu hari Siti Khadijah sakit selepas beberapa tahun, kan ada tahun di mana Nabi dan keluarga Nabi di pulau, maka duduk di Syaib Abi Talib. Syaib Abi Talib di belakang maktabah tadi tu, duduklah dekat situ. Berkampunglah dekat situ, tak pergi mana-mana, semua dipulaukan. Jadi sampailah tahun terakhir tu ditakdirkan Siti Khadijah jatuh sakit. Maka tatkala jatuh sakit itu, Nabi pangku Siti Khadijah, letak kepala Siti Khadijah. Nabi kan manja. Nabi seorang
suami yang sangat manja. Dalam keadaan tengah memangku, Nabi tak tahan. Nabi keluar. Kat mana Nabi keluar? Boleh jadi dekat sini, boleh jadi dekat sini, boleh jadi dekat sini, boleh jadi dekat situ. Keluar Nabi sebab tak tahan melihat isteri yang sedang sakit, yang sedang gering. Tengah-tengah Nabi duduk dekat luar, tiba-tiba Malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril turun menyampaikan sesuatu khabar gembira untuk Rasulullah. Apa dia? Malaikat Jibril kata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah kirim salam dekat isteri kamu." Masya Allah. Allah kirim salam pada Sayyidatuna Khadijah. Terus Nabi kesat air mata, kesat masuk balik dalam rumah ni. Masuk pergi ke Sayyidatuna Khadijah. Nabi kata, "Ya Khadijah," atau isteriku, atau sayang, nak tahu tak? Ni kita terjemah bahasa kita supaya mudah faham. Tak tahu tak? Jadi Jibril datang sampaikan pada aku yang Allah kirim salam kepada kamu. Allah kirim salam dekat ayang. Macam tu. Dengar tu Siti Khadijah yang tengah gering tadi terus bangun, bangkit. Terus dia jawab Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaika ya dzal jalali wal ikram." Dalam keadaan tengah gering menggigil tu boleh bangun menjawab salam daripada Allah. Jadi sampai Allah dia menjawab, Siti Khadijah menjawab salam Allah, terus rebah dia di pangkuan Rasulullah sambil tangan tu dikucuk. Apa kata dia? Apa kata Siti Khadijah? "Nabi, abang, satu hari nanti waktu sayang dah tak ada, atau satu hari nanti waktu semua orang dekat sini, semua orang mendustakan kamu, tidak percayakan kamu, tidak ada yang membela kamu, ketahuilah aku membela kamu." Seorang isteri yang menjadi pembela, menjadi pendukung, menjadi tulang belakang, walaupun Siti Khadijah kata waktu itu aku sudah tiada, kata Siti Khadijah. Lepas itu barulah ada ayat-ayat yang ulama-ulama kata, sehinggakan nanti satu hari nanti kalau aku sudah tiada, koriklah kuburku semula, ambillah tulang belulangku dan juallah untuk agama ni. Sehingga macam tu sekali Siti Khadijah punya pengorbanan, sayang cintanya Siti Khadijah kepada Rasulullah dan Islam. Sampaikan apa ibrah yang kita boleh dapat, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sekali pun menyuruh Rasulullah kahwin selagi ada Siti Khadijah. Rasulullah hanya bernikah setelah Siti Khadijah wafat. Kerana apa yang nak ditunjukkan adalah the first wife is the best for you. The first wife is unbeatable. Takkan boleh dibeat oleh isteri kedua, ketiga, keempat. Jadi kat sinilah kisah agung cinta Rasulullah dan Khadijah bintul Khuwailid.